Dah kenapa dengan awak ni? Biadab punya budak. Cikgu nak tolong awak. Cikgu tanya kenapa. Yang awak pergi tungging dekat cikgu tu kenapa? Astaghfirullahalazim. Kenapa dengan pun awak ni dah? Sampai berdarah macam tu. Tak ada apa cikgu. Takkan tak ada apa. Betul cikgu, tak ada apa. Kalau awak tak nak berterus terang, cikgu boleh. Cikgu, sebenarnya saya datang periuk cikgu. Kau ni Jah. Kau ingat cikgu ni senang nak digula-gulakan ke? Kamu tu jantan je, bukan perempuan. Okey, kalau kamu tak nak berterus terang dengan cikgu, cikgu buat report polis. Ni dah masalah keselamatan dah ni. Cikgu, begini kisah sebenarnya cikgu. Begitulah kisahnya cikgu. Betul tu Maulana? Tapi Jah yang mula dulu cikgu. Takkanlah Jah yang mula dulu. Sampai berdarah dah kamu buat dia tu. Cikgu cakap senang lah. Cuba cikgu tengok punggung saya pula. Allahu Akbar. Lagi teruk ya. Saya minta maaf cikgu. Tak teruk kenapa cikgu? Dia jolok sampai lengan. Betul ke Jah? Saya minta maaf cikgu. Tak senak ke? Senang. Apalah korang berdua ni. Dah tak tahu halal haram ke nak main? Dah tak ada permainan ke? Mulai hari ni, saya haramkan korang main jari macam tu. Baik cikgu. Dah, pergi masuk tandas, cuci yang masing-masing. Jangan nak minta kawan tolong cucikan. Nanti geli. Ya cikgu. Kangkang jalan. Astaghfirullahalazim. Sesakti ni pun dia main betul-betul. Allahu Akbar. Allah.